kita berada di Kampung Permatang Pasir Gunung. Dan apa yang berlaku ialah pada masa ini Kampung Permatang Pasir ini gempa dengan roti canai sarang burung yang diuli dan ditebar oleh Pok Lee, seorang penebar roti canai yang sangat terkenal dan belajar semasa berusia 9 tahun lagi. Ada 2 biji telur atas roti canai ini. Dan yang paling menyererakan ialah daging kari cincang yang saya rasa tak ditemui di tempat lain. Dan walaupun di kampung ramai orang datang dan ianya benar-benar menarik ramai pengunjung bukan saja dalam kampung ini tapi di luar untuk datang makan di Kampung Permatang Pasir, menikmati roti sarang burung yang ditebar dan diadun oleh Pok Lee, lebih dikenali sebagai Pok Lee HUSM.